Mencari timba si anak dara, cari sekadar untuk tawarkan. Bicara bukan sebarang bicara, bicara buku saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nadi Ilmu Amal Membaca dan juga salam Malaysia Madani. Sebelum bibir memulakan bicara, eloklah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama yang diberi bonda Putri Kaisara Bildani binti Muhammad Syahrul Izwan dan berusia 16 tahun. Saya merupakan anak didik di Sekolah Menengah Kebangsaan Bersera yang terletak di Kuantan, Pahang. Kod sekolah saya adalah CEA 4024. Dalam video ini, saya berasa amat teruja dan membesar hati untuk berkongsi tentang sebuah novel yang pernah saya baca yang berjudul Penulis Yang Disayangi Tuhan. Novel ini mengisahkan tentang kisah seorang penulis novel yang ingin mengembalikan semangatnya dalam bidang penulisan. Novel hasil pena Baharudin Bakri ini sangat menarik dan syarat dengan pengajaran yang dapat kita amati dan kita terapkan dalam kehidupan seharian. Novel terbitan Syarikat Jiwa ini diterbitkan pada tahun 2011. Novel ini setebal 388 halaman bercetak dan mempunyai sisipan kandungan sebanyak 68 bab. Marilah bersama saya kita mendalami dan mengamati kisah novel ini dengan lebih mendalam lagi. Novel ini menceritakan tentang seorang penulis novel yang bernama Usama yang mengalami sebuah kejatuhan kemiskinan di kehidupannya pada saat namanya sedang meningkat naik apabila novel keluaran pertamanya mendapat sambutan yang sangat hebat daripada khalayak ramai. Namun, kritikan seorang pengkritik yang terkenal yang bernama Joe Penapi telah mengakibatkan novel keluaran kedua dan ketiga Usama tidak mendapat sambutan daripada khalayak ramai. Sehingga kan syarikat terbitan novel Usama terpaksa menggulung tikar akibat bankrupt. Hidup Usama yang dahulu kalanya bertemainkan tilam yang empuk dan kondominium yang mewah kini telah berubah sekelip mata. Usama terpaksa berpindah ke sebuah kawasan setinggan dan rumah yang hanya diperbuat daripada papan kayu semata. Walaupun Usama telah mengalami kemiskinan kehidupannya, ia tetap tekad untuk bertemu dengan seorang penulis legenda yang bernama Johari Salim. Pada awalnya, beliau ingin berjumpa dengan Johari Salim kerana ingin mendapatkan sebuah pekerjaan. Namun begitu, Johari Salim telah menetapkan dua syarat utama kepada Usama. Yang pertama, Usama perlu berjumpa dengan 5 penulis legenda untuk mengetahui kisah kehidupan mereka dan rahsia mengapa mereka meninggalkan bidang penulisan pada saat nama mereka sedang meningkat naik dalam bidang penulisan. Dan syarat yang kedua, Usama hanya dibenarkan untuk bertanyakan satu soalan sahaja kepada setiap individu penulis legenda. Jikalau Usama gagal menepati syarat tersebut, maka secara sekelip mata, misi Usama untuk mencapai kejayaan telah gagal sekelip mata. Justru Usama tidak dibenarkan untuk bertemu dengan penulis legenda yang kelima. Pada saat orang ramai menyangkal bahawa Usama akan gagal dan akan terus jatuh ke dasar yang lebih dalam, namun mereka telah silap kerana Usama telah menjadi seorang penulis yang merantau ke seluruh dunia dan membuat banyak karya yang hebat. Pada pandangan saya, novel ini sangatlah menarik dan sangat menarik minat saya kerana terdapat pelbagai pengajaran yang boleh kita dapati daripada novel ini, daripada segi kekeluargaan dan juga persahabatan. Dari segi kekeluargaan, kita dapati bahawa pentingnya peranan seorang anak tersebut untuk menghormati kedua orang ibu bapanya dan tidak menderhaka kepada dua orang ibu bapanya. Kerana Allah SWT sangat membenci para umat yang menderhaka kepada kedua orang ibu bapanya. Seterusnya, dari sudut persahabatan, novel ini mengajarkan saya tentang pentingnya untuk menjaga
hubungan silaturahim di antara umat Islam dan juga larangan untuk membuka aib mana-mana pihak di halayak ramai, kerana membuka aib seseorang tersebut merupakan hal yang sangat dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nasihat yang masih saya ingati sehingga sekarang yang ditulis oleh penulis novel ini berbunyi, apabila seorang penulis novel tersebut membuat karya yang mengingatkan pembaca kepada Allah, maka penulis tersebut telah melangkahkan kakinya ke syurga. Namun, apabila penulis novel tersebut membuat sebuah karya yang melalaikan pembaca, beliau telah melangkahkan selangkah kaki ke neraka. Saya sangatlah merekomendasikan novel ini untuk dibaca oleh semua peringkat umur, lebih-lebih lagi untuk remaja, kerana terdapat pelbagai pengajaran dan juga nasihat yang boleh kita dapat pada